Assalamualaikum semua. Malam tadi, market nampak macam nak recover selepas pembukaan minggu ini jatuh dan jatuh. Sebelum tu, kawan-kawan boleh dapatkan 3 signal harian dihantar terus ke email secara percuma, tanpa sebarang bayaran. Link ada di description video. Kita teruskan. Headline paling besar bukan Nasdaq dulu, bukan Bitcoin dulu. Hari ni kita start dengan oil dan Iran yang macam yoyo. Kenapa? Sebab semalam dan hari ini, market berubah mood dengan sangat laju. Trump kata US-Iran talks sekarang berada dalam final stages. Bila headline ini keluar, oil terus jatuh kuat. WTI turun bawah kawasan $100, sekitar $98 lebih. Brent pun jatuh ke sekitar $105. Tapi jangan salah faham, ini bukan maksud risk sudah habis. Ini bukan maksud perang sudah selesai. Ini cuma market pricing harapan bahawa deal mungkin berlaku. Level utama hari ini untuk WTI ialah $100. Kalau WTI reject kawasan $100, selling pressure masih valid. Setup dia, sell rejection dekat $100, stop sekitar 102.30, target 96.5 dan 95. Tapi kalau WTI reclaim balik $100 dengan kuat, jangan stubborn short. Itu tanda market mula pricing balik risk premium. Sekarang kita masuk event kedua, Fed Minutes. Walaupun market lega sebab oil jatuh, Fed masih belum relax. Minutes terbaru tunjuk lebih ramai policy makers terbuka kepada rate hike kalau inflation masih degil. Ini yang market kena respect. Maksud dia simple. Kalau oil turun, bagus untuk inflation expectation. Tapi Fed belum boleh terus cakap everything okay. Inflation masih sticky, ekonomi masih cukup kuat dan Fed tidak mahu hilang credibility. Sebab itu DXY jadi aset penting hari ini. Dolar sempat turun bila market rasa Iran deal makin dekat. Tapi kalau yields naik balik, DXY boleh rebound. Level penting untuk DXY ialah 99.50. Kalau DXY break and hold atas level itu, risk asset boleh mula kena tekanan semula. US 100 boleh slow down, Bitcoin pun boleh struggle. Gold pula jadi mixed. Lower yields bantu gold, tapi dolar kuat boleh tahan upside. Setup untuk DXY hari ini, buy breakout kalau harga hold atas 99.50. Stop di 99.05. Target 100 dan 100.40. Simple logic. Kalau Fed hawkish dan yields naik balik, dolar ada reason untuk sambung kuat. Tapi kalau DXY gagal break, market boleh terus dalam relief mode. Jadi jangan tengok Nasdaq sahaja. Hari ini DXY ialah referee. Kalau DXY diam, risk assets boleh bernafas. Kalau DXY bangun, US 100 dan Bitcoin kena hati-hati. Event ketiga, Nvidia. Nvidia report earnings yang kuat, revenue record, data center masih power dan company announce buyback besar. Ini penting sebab Nvidia bukan sekadar satu stok. Nvidia sekarang adalah termometer untuk AI rally. Kalau Nvidia kuat dan market percaya AI demand masih solid, US 100 boleh dapat support. Semis boleh tarik indeks naik. Bitcoin pun boleh ikut kalau overall risk mood positif. Tapi satu benda kena ingat. Earnings yang bagus tidak semestinya stok terus naik. Kadang-kadang, market buat sell the news sebab expectation sudah tinggi. Jadi, kita tidak mahu kejar candle tanpa confirmation. Level penting untuk US 100 hari ini ialah 26,300. Kalau US 100 hold atas level ini, buyers masih control. Setup dia, buy confirmation atas 26,300. Stop 26,000, target 26,650, kemudian 27,000. Recap cepat. WTI tengok $100. DXY tengok 99.50. US 100 tengok 26,300. Bitcoin pula saya mahu tengok kawasan 77,000. Kalau hold, mood masih stabil. Kalau pecah, risk off boleh datang balik. Kesimpulan hari ini, market boleh rally, tapi jangan terlalu lega. Iran deal belum confirm. Fed masih hawkish. Nvidia kuat, tapi US 100 perlu follow through. Kalau anda nak daily public signals percuma terus ke email, daftar akaun percuma di quantica.my.
Event ketiga, Nvidia. Nvidia report earnings yang kuat, revenue record, data center masih power dan company announce buyback besar. Ini penting sebab Nvidia bukan sekadar satu stok. Nvidia sekarang adalah termometer untuk AI rally. Kalau Nvidia kuat dan market percaya AI demand masih solid, US 100 boleh dapat support. Semis boleh tarik indeks naik. Bitcoin pun boleh ikut kalau overall risk mood positif. Tapi satu benda kena ingat. Earnings yang bagus tidak semestinya stok terus naik. Kadang-kadang market buat sell the news sebab expectation sudah tinggi. Jadi, kita tidak mahu kejar candle tanpa confirmation. Level penting untuk US 100 hari ini ialah 26,300. Kalau US 100 hold atas level ini, buyers masih control. Setup dia, buy confirmation atas 26,300. Stop 26,000, target 26,650, kemudian 27,000. Recap cepat. WTI tengok $100. DXY tengok 99.50. US 100 tengok 26,300. Bitcoin pula saya mahu tengok kawasan 77,000. Kalau hold, mood masih stabil. Kalau pecah, risk off boleh datang balik. Kesimpulan hari ini, market boleh rally, tapi jangan terlalu lega. Iran deal belum confirm. Fed masih hawkish. Nvidia kuat, tapi US 100 perlu follow through. Kalau anda nak daily public signals percuma terus ke email, daftar akaun percuma di quantica.my.